musim telah kita rasai, telah kita melalui hari, namun masih belum tiba janji. Apakah rasa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dah kata dah Azhar, kau kena cakap juga dengan dia. Masalahnya masa tu belum sesuai. Aku tengok dia selalu bad mood dia. Macam mana? Dia dah datang lagi ke kacau kau? Adalah. Dia makin cakap merapu tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Buat apa? Fia dekat butik tengah kerja. Oh, kerja. Boleh ke Umi cakap sekejap ni? Boleh. Umi, Alam jahit je. Pia. Dah lama Pia tak balik. Bila Pia nak balik sini, nak? Alah, Fia minta maaf, Umi. Hujung minggu ni Fia ada banyak kerja nak kena settlekan. Oh, Pia pun sibuk ke? Tak apalah, nak. Tak apa. Assalamualaikum. Dila. Kak Fia. Kak Fia buat apa kat sini? Kak Fia ada benda sikit nak cakap dengan Dila ni. Apa dia? Kak Fia ada terdengar Rita cakap dia memang tak nak anak Reza. Astaghfirullahalazim. Manusia jenis apa dia tu? Tak berubah daripada dulu sampai sekarang. Kenapa Dila cakap macam tu? Dila dah lama kenal Rita. Kenal lah juga dia tu. Tapi Kak Fia kena jaga-jaga dengan dia. Kak Fia rasa Rita juga yang curi barang kemas dekat rumah Umi tu. Umi tu sebenarnya pandai bermuka-muka. Dia suruh Kak Long tu keluar daripada rumah sebab nak tunjuk yang dia layan Rita dengan baik. Padahal dia sebenarnya suruh Rita buat kerja kat rumah tu. Lah dah memang itu tugas menantu kan? Kak Fia tak faham lagi. Umi tu suka bezakan anak perempuan dia, si Kak Long tu dengan semua menantu dia. Faham tak? Aku bagi kau gembira dulu, Safia. Nanti kita sama-sama hancurkan keluarga Umi. Lagi puas hati aku. Jadi satu hari